Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita. Jadi insyaAllah hari ini saya nak teruskan kita dalami apa yang ada dalam konten syariah dalam aplikasi Madakhal. Okay, Bismillah. Jadi ini kita punya aplikasi Madakhal homepage. Okay, kita nak tengok apa yang ada dalam konten syariah dalam aplikasi ni. Okay, so first kita ada pengenalan ilmu syariah dan fiqh. Kemudian kita ada fiqh salat qasar dan jamak. So pengenalan ilmu syariah ni kita ada 6 video. Which yang pertama tu kita ada sinopsis, gambaran ringkas. Kemudian kita ada episod pertama tentang pengenalan dia. Kemudian perkembangan. Episod kedua, bagaimanakah syariah tu terbentuk dan berkembang. Kemudian episod ketiga kita ada pengenalan ilmu usul fiqh. Dan episod keempat tentang mazhab fiqh dan Islam. Yang ni menarik. Kemudian episod kelima kita ada ayat dan hadis ahkam. Tentang ayat Quran yang mana yang Allah sentuh dan ulama mengambil hukum daripada ayat tersebut. Kemudian untuk fiqh jamak qasar pula kita dah ada perbincangan tentang takrif, kemudian bagaimanakah dalil pensyariatan qasar dan jamak itu berlaku, kemudian isu-isu permasalahan yang dihadapi oleh orang awam tentang jamak dan qasar lah, especially bilakah terputus permusafiran dan cara-cara nak melakukan solat jamak qasar. Kemudian kita akhiri dengan sesi soal jawab. Jadi untuk syariah ni sangat syarat dengan konten-konten yang bertepatan ataupun yang memang kita perlukan. Jadi insya-Allah boleh muat turun dan boleh terus layari untuk konten syariah. Bagi saya sangat menarik dan boleh terokai. Kalau anda suka konten tadi, jom sama-sama kita claim voucher di bawah untuk dapatkan 10% diskaun langganan aplikasi Madakhal. Okey, saya nak tunjukkan cara nak claim kod tadi. So, kita dah jadi ahli percuma. Scroll dekat bahagian bawah, tekan langgan sekarang. Lepas tu masukkan kod tadi. Kalau masukkan kod, tekan anak panah kat sebelah ni sampai dah kod valid dan harga pun dah jadi bertukar. Kemudian dapatkan sekarang. Terus tekan subscribe.